Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Okay guys, sekarang ni aku on the way nak pergi servis aku punya CM Moto 450 SR ni. So alang-alang nak pergi servis tu, aku nak sembang sikit pasal kos-kos pemilikan 450 SR ni. Sebab aku rasa penting jugalah untuk aku cerita kan. Mungkin ada orang yang nak tahu kan. So first kali bila nak cerita pasal kos ni, kita kena cerita dia punya service interval lah. Service interval dia kalau ikut manual book 5,000 km 5,000 km ataupun 6 bulan. Yang tu dia punya service interval. Tapi aku tak suggest lah, mana-mana motor yang aku pakai pun aku tak suggest lah kalau korang pakai straight kalau korang pakai 100% follow manual book tu kan. Biasanya aku akan kurangkan sikit lah. Macam kali ni aku dalam 3,500 ke 4,000, in between lah. So aku nak pergi servis. Aku rasa by the time aku nak sampai ke tempat servis pun maybe dah dekat 4,000 lah kan. So kalau aku nak rugi pun aku rugi dalam 1,000 km lah. Tapi lebih berbaloi lah bagi aku. Tak susah hati sangat. Kalau servis lewat-lewat ni kadang susah hati juga kan. Sama lah, apa-apa motor pun aku akan buat macam ni. Kecuali kalau let's say aku kerja memang dekat, aku kerja sangat dekat, and then aku tahu aku hari-hari cruising tak sampai, orang kata RPM tu tak sampai red line lah kan. Then maybe aku akan tarik, aku akan lajak sampai ngam-ngam dengan dia punya recommended punya mileage. Sebab recommended punya mileage ni sebenarnya manufacturer masa dia orang nak bagi kita mileage ni, dia orang dah fikir dah kalau terlajak, mana kata sebenarnya lah kan boleh pergi lebih daripada 5,000 tu. Tapi untuk keselamatan, dia orang nak selamatkan dia orang punya, orang kata apa, dia bagi keselamatan lah. Orang kata dia orang tak nak nanti kalau dia orang suggest ngam-ngam, kita pakai ngam-ngam, and then maybe cara kita pakai tu terlebih ganas ke apa ke kan. And then engine problem. Bila engine problem, orang salahkan dia orang kan. Kita salahkan dia orang. So untuk keselamatan, dia orang akan cut sikit. Orang kata interval sebenar tu dia orang akan pendekkan lagi. Dan benda ni, ada orang cakap benda ni sebenarnya manufacturer nak main duit lah. Nak bagi kita lagi kerak servis. Bila nak kita lagi kerak servis, dia orang pendekkan interval. Tapi sebenarnya bagi aku benda ni bukan bab nak main duit. Sebab benda ni variable tau. Tak semua orang pakai motor tu cara yang sama. Tak semua orang pulas throttle relax-relax. Ada semua orang kaki rembat, pantang traffic light hijau je rembat, pantang traffic light hijau je rembat kan. Ada semua orang orang kata apa, maybe jenis terlampau santai sangat kan. So disebabkan tak ada data yang tepat, tak ada data. Tu dia lah, acah-acah nak cakap selatan. Tak ada data sial, tak ada data yang tepat. So diorang pun ambil langkah berjaga-jaga, diorang pendekkan interval. Benda ni bukan pada motor saja, pada kereta pun sama lah. Kereta pun contoh lah, kalau kau servis kereta kau kan, diorang punya service interval 10,000. Sebenarnya dia boleh pergi lebih tau. Tapi untuk keselamatan dia orang letak 10,000. Dan aku dah tak cukup dengan manufacturer punya langkah keselamatan. Aku nak tambah lagi langkah keselamatan sendiri. Aku kurangkan lagi 1,000. Sebab aku tahulah aku guna macam mana kan. Hari-hari atas highway, hari-hari long distance kan. So aku tambah 1,000 lagi. Aku servis setiap 4,000. Servis setiap 4,000. Macam motor ni sekarang aku dah tak pakai hari-hari dah. Sebab aku ada satu lagi kapcai untuk buat gile-gile. Punca dia bukan sebab nak jimat ke apa tau. Punca dia member aku masuk tempat kerja aku. Dan dia naik skuter. Dan bila dia naik skuter, bila shift yang bertembung dengan shift dia tu, aku akan naik aku punya kapcai lah, supaya kita boleh balik sama-sama santai-santai. Sebab kalau shift lagi satu pula, aku balik dengan cousin aku. Cousin aku naik CF ni juga. So
selang ikut diorang punya shift. Aku permanent punya shift lah. Aku punya shift tak rotate, diorang punya shift rotate. So aku punya motor rotate ikut diorang. Dan disebabkan tu, aku punya mileage ni lebih kurang average lah, sebulan 2000 km. Disebabkan sebulan 2000 km, maka cost servis pun dah jimat sikit lah kan. 2 bulan sekali baru servis. So berapa cost servis tu? Uish, mak ai geng, sorry geng, aku punya introduction panjang gila kan. Okay, berapa cost servis tu kan? Okay, first dia punya minyak enjin lah, minyak 40. Minyak 40 dia aku pakai Motul 7100, minyak 15W. Dia punya harga RM76. RM76 sebotol. Itu harga minyak enjin yang aku pakai, RM76 sebotol. Dia punya filter RM24 satu filter. So disebabkan filter dia sangat murah, untuk kategori motor besar ni 20 lebih tu sangat murah. Aku tukar setiap kali servis, aku tukar filter. Aku tak buat selang-selang. Sepatutnya kita boleh buat selang-seli, tapi alang-alang kan, jalan terus. Dan minyak enjin dia pakai 2.5 liter. 2.5 liter kalau ni lah, servis biasa lah. Kalau overhaul lah silap aku 2.7 ke 2.8 liter. Mana kata kalau kasih betul-betul kering kan minyak enjin tu kan, dia akan pakai lebih sikit. Tapi as normal punya 2.5 liter. So 2 botol setengah kalau RM76, 70 kali 3 210, 6 kali 3 18, RM228. RM228 sekali servis. Lepas tu bila kau nak pergi servis lagi sekali, kau bawa baki yang setengah botol lagi tu. Selang sekali servis kau cuma beli 2 botol minyak lah. Macam first servis kau pakai 3 botol, second servis kau pakai 2 botol lah. Bukan pakai 2 botol, beli 2 botol, pakai 2,5 kan. Kau bahagi-bahagi lah. Macam sebelum ni masa aku dekat Big Wing, dia orang wajib pakai BSH kan. So minyak tu dia orang rekod berapa baki, dia orang rekod. Next service dia orang just deduct saja daripada rekod tu. So kita tak payah bawa balik botol. Aku harap enforce dengar benda ni dan start buat benda ni kan, ada proper rekod kan. So yang tu minyak dan juga filter. Brake pad kalau kau betul-betul nak beli Brembo original lah. Sebab yang ni motor ni pakai Brembo. Kalau nak beli betul-betul Brembo original RM220 tak silap aku. Tapi aku beli yang apa, metal ke apa nama brand entah, Taiwan ke Korea punya brand, aku tak ingat lah. Tapi dia sintered jugalah. Kategori brake pad jenis sintered juga macam original. Harga dia dalam RM90 ke RM110, bergantung kepada seller yang aku beli dekat Shopee tu. Lepas tu pergi lah pasang kedai ataupun pasang sendiri, ikut kesenangan korang lah. Tapi kalau nak pasang tu pun memang senang lah. Kalau nak pasang sendiri pun boleh. Cuma aku hari tu sebab alang-alang aku pergi kedai, aku tanya upah berapa, dia cakap RM15. RM15 kau pasang lah. Aku tak payah nak belengah-belengah. So yang tu brake pad. Okay, brake pad. Okay. And then seterusnya adalah dia punya sprocket. Hari ni kebetulan aku order sprocket, tapi aku tak pasang kat kedai ni, aku pasang kat kedai lain. Sekejap aku cerita kenapa. Sprocket dia harga satu set lebih kurang RM220 yang original, depan belakang satu set, tak termasuk rantai lah. Dan kalau tak beli brand original, beli brand RK, jimat lah lebih kurang RM60 lagi. Tapi brand RK tu, yang tu harga dekat Shopee lah, jimat lebih kurang RM60 lagi. Cuma aku tak pakai brand RK sebab sprocket standard aku ni terbukti sangat-sangat tahan, sangat-sangat tahan. So disebabkan dia dah terbukti sangat-sangat tahan, daripada aku nak gamble brand lain, nak jimat RM50, RM60, baik better aku pakai je brand ni juga. Cuma rantai, sebab apa aku tak pasang dekat sini, aku just nak pergi ambil sprocket ni sebab rantai aku pakai RK. Dekat kedai yang aku servis ni, dia cuma ada Choso dengan DID. Choso aku tak percaya sebab original CM motor ni datang dengan Choso.
7,000 dah tak sedap. 7,000 mileage dah tak sedap. Dan tu maybe salah penjagaan aku ke apa ke juga lah. Aku tak boleh cakap 100% brand punya problem lah. Tapi aku baca dalam forum-forum dekat Reddit lah, apa benda semua kan, memang ramai orang cakap Choso ni tak best. Dia punya revet tu lembut. So aku tak nak pakai Choso. Dan DID ni memang sangat-sangat bagus punya brand. Tapi bapa mahal gila. Mahal gila tu, nak kata gila punya mahal sampai 1,000 tu tak ada lah. Dia dalam satu set 400 lebih, satu rantai tu harga 400 lebih ke 500 lebih macam tu. Cuma untuk aku lah guna buat daily, aku rasa tak berbaloi lah. Sebab kalau motor ni motor yang aku buat weekend, aku belai dia, aku sayang dia kan, betul-betul jaga dia semua kan, aku akan pakai lah barang-barang premium macam tu. Tapi bila untuk buat daily ni, dia termasuk sebagai modal. Modal apa? Modal pergi kerja. Macam kita buat bisnes kan, dia ada modal, kita nak ada untung. So kalau modal terlampau tinggi, tak padan dengan kita punya untung, tak nak juga kan macam tu kan. So untuk nak buat daily punya barang ni, aku still pakai brand yang orang kata reputable, tapi tak terlampau premium. Contoh lah macam tayar motor pun aku tak pakai lah sampai Battle ataupun Power Cup apa kan. Brand-brand mahal macam ni lah, Michelin dengan Bridgestone kan, tak ada. Tapi aku tak pakai lah brand murah. Aku pakai Pirelli Rosso 4, Diablo Rosso 4. Diablo Rosso 4 ni dia tak murah, dia boleh kata mahal juga, tapi tak terlampau mahal, tak terlampau premium sangat kan. Sama lah macam rantai pun, aku tak nak pakai DID. Walaupun aku tahu DID tu bagus, aku nak pakai RK saja. Sebab RK pun bagus, dan dah terbukti kan, banyak orang pakai RK, sangat banyak orang pakai RK. Antara brand terfamous kat Malaysia ni RK. Dan dia ada O-ring dengan X-ring. Kalau pakai X-ring, harga dia mahal, dalam lebih kurang RM80 tak silap aku, daripada O-ring. Cuma aku difahamkan X-ring ni dia punya mileage boleh dapat lebih lah berbanding O-ring. Cuma bab mileage tu untuk aku, walaupun katalah O-ring 25,000 ke 35,000, X-ring mungkin 35,000 ke 45,000 mileage boleh dapat kan, kalau pandai jaga kan. Macam mana pun aku punya style 25 ke 30,000, aku tetap akan tukar rantai baru. Sebab aku lebih prefer macam tu lah. Aku dah terbiasa dilatih macam tu. Better safe than sorry. So kalau aku buat macam tu dengan rantai X-ring, macam rugi lah kan. Orang kita pakai rantai ni sebab boleh pergi jauh, tapi tak sampai mileage dia lagi aku dah nak tukar. Sebab itulah aku kekal pakai O-ring. Dan X-ring ni dari dulu, dari aku pakai CBR 500 dekat 10 tahun dulu, orang dah suggest dah suruh pakai X-ring, tapi aku still pakai O-ring. Aku still pakai O-ring sebab memang aku macam ni kan. Contohnya kalau katalah aku pakai X-ring and then tiba-tiba sampai 30,000 mileage, aku nak tukar, tapi rantai tu elok lagi. So aku jadi macam berbelah bagi. Sial, aku nak tukar ni kan. Aku nak tukar tapi rantai elok lagi kan. Dia jadi berbelah bagi kat situ kan. So kalau kata aku pakai je O-ring, cukup 25,000 tukar, tak bayar pening-pening, tak rasa rugi sangat kan. Tukar je. Itu cara aku lah. Terpulang lah korang macam mana kan. Tapi kalau siapa yang dah pakai X-ring, ada benefit lain selain daripada mileage, korang nyatakan dekat komen. Sekurang-kurangnya ada orang lain pun boleh tahu, dan aku pun boleh tahu benda yang aku tak tahu kan. Sama-sama kita kongsi kan. Okay, so sprocket, rantai, brake pad, spark plug. Spark plug harga lebih kurang 60 lebih. 60 lebih harga spark plug, satu spark plug. Dan aku tukar setiap 20,000. Sebenarnya spark plug ni 20,000 pun kalau dia elok lagi kau tak payah tukar. Tapi aku itu ada salah faham sikit dengan Pomen. Aku cakap dia tak berapa tangkap apa yang aku cakap. Maybe sebab itulah jurang lorat, jurang bahasa. Pomen tu dari Kelantan, aku dari Penang, duduk dekat Johor dua-dua. Seorang cakap bunyi ayam, seorang cakap bunyi itik.
Last aku just tanya ke macam mana kan, time tu kan. Dia terus okey, naikkan aku punya motor. Kebetulan masa tu memang nak pergi servis kan. Aku pun okey lah, motor aku dah naik atas ramp tu kan, atas apa, jack tu. Aku pun main phone tengok dia orang dah buka. Dah buka nak tukar plug. Aku pun okey lah, tukar je lah. Kebetulan dah 20,000 mileage kan, tukar je lah. Cuma harga sakit sikit lah, sebab dia punya upah tu RM80. Upah RM80, plug 60 lebih, 2 plug, lebih kurang RM210 lah dekat situ. Yang tu kalau korang tahu rasa, korang rasa lah kan, korang rasa plug ni elok lagi ni kan. Dia boleh rasa, kalau plug dah tak elok tu kita boleh rasa dia punya firing tu tak apa cun. Tapi kalau korang rasa sebut adik kalau korang rasa semua benda cun lagi, korang mungkin boleh lajak sikit, RM30,000 ke RM25,000 ke kan. Kedai aku nak pergi tu straight sebenarnya, tapi aku suka pusing kat sini sebab ada lah kona-kona sikit. Bosan. Okay, so yang tu sajalah aku rasa yang setakat ni yang aku dah tukar. First kali dari segi spare part tu, kalau korang nak order dekat Enforce, dia punya cara, salesman akan bagi korang dia punya list PDF punya file lah, PDF punya file. Dan dia akan ada in detail, even sekecil-kecil o-ring, sekecil-kecil washer pun dia akan ada dia punya part number. Korang just rujuk ke gambar tu, dia ada label dia, number berapa, and then number berapa, item number berapa, part number berapa, dan berserta dengan harga. Dan harga dia lah, kalau kita compare, orang cakap barang ni dapat kat Taobao banyak apa semua kan. Sebenarnya kalau tambah dengan cost shipping apa semua, harga dekat Enforce pun dah murah. Harga dekat Enforce memang dah bagi aku sesuai lah, reasonable lah. Kalau nak mahal pun mungkin mahal sikit, tapi kau tak payah nak pening-pening cari translator tolong order. So yang tu inilah cara nak order spare part dia lah. Dan servis pula, kau boleh servis kat mana-mana Enforce masuk. Dan untuk keselamatan, simpanlah resit. Kalau kau tak pergi direct dekat Enforce punya service center lah, macam aku servis dekat TR Motor World sebab aku puas hati dengan diorang punya servis. So aku servis kat TR Motor World. Lepas tu pula, okay, so total aku cerita balik setiap 2,000 aku spend 2.5 liter minyak enjin yang berharga RM76 sebotol, dengan satu filter yang berharga RM23. Yang tu setiap 2,000. Setiap 20,000 aku akan tukar plug. Aku akan tukar plug setiap 20,000. Dan juga aku akan tukar rantai. Rantai pula, harga rantai RM220. Nanti aku akan buat satu list lah. Aku akan edit sikit, aku akan tulis lah. Sebab aku ni main congak-congak sambil bawa motor ni susah sikit lah, takut tersalah info. So brake pad aku pakai lebih kurang RM25,000. Harga siap pasang korang estimate lah bawah RM120. Yang tu brake pad. Lepas tu coolant. Coolant RM15,000 ke RM10,000 ke RM15,000 lah. Harga coolant dia taksir aku bawah RM50 lah. Aku tak ingat yang ni, nanti aku tulis kat skrin. Tak sampai RM50 lah. So nanti korang, aku akan sum up dekat korang. Aku akan letak dekat skrin ni, sum up average per month berapa. Aku akan totalkan berapa ribu kilometer aku pakai sebulan secara average. Lepas tu pula aku akan bahagikan semua servis-servis tu dalam setahun jadi berapa. Kau akan combine lah. Matematik lah, simple matematik lah. Tambah semua bahagi 12. Aku akan buat macam tu lah sekejap lagi, untuk mudahkan korang buat conclusion sebelum korang beli kan. Tapi bagi aku, kalau korang tanya aku mahal tak mahal, bagi aku lah, kalau nak compare dengan 250 lain, dia mahal dekat setengah botol tu je. Dia extra setengah botol, yang tu je mahal. Yang lain-lain sama. Lepas tu brake pad mahal sikit. Brake pad dengan sprocket mahal sikit. Rantai sama, tayar sama. Tayar aku pakai Rosso 4, RM740 sepasang.
Aku beli dekat Fairuz Tire dekat JB. Dan masa aku beli tu aku tak pasti after sale ke masa tengah sale, aku tak pasti kan tu. Nanti aku try tengok harga latest dia Rusuvo tu, aku beritahu korang. InsyaAllah lah aku tulis dekat screen ke apa kan. Video ni banyak perlukan editing sikit. Bukan editing nak edit potong-potong apa, edit nak tulis dekat screen. Okay guys, thanks for watching. Stay tune to my channel. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga follow aku punya Instagram. Assalamualaikum.